Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tun Dr. Mahathir pernah berkata, manusia yang lemah sekalipun jika bersatu padu pasti akan dapat menggoncang dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Justru berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Menyatukan Rakyat Demi Kejayaan Bersama. Sekalung penghargaan saya hulurkan buat saudara pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya, saudara dan saudari yang diberkati sekalian, secara umumnya, rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun negara telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Di bawah Rukun Negara Rakyat Malaysia berikrar untuk mencapai perpaduan dan kejayaan berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Oleh itu, mauduk pidato pada hari ini menuntut kita memahami dan menghayati rukun negara yang menyatukan semua demi kejayaan rakyat Malaysia. Saudara-saudari sekalian, mauduk pertama, kepercayaan kepada Tuhan, membawa kepada kejayaan rakyat. Manusia tidak boleh lari kehidupan, tidak boleh daripada kehidupan. Ingin bertuhan yang akan menjadikan kehidupan mereka ke arah kebaikan dan kebenaran. Rakyat Malaysia tanpa mengira agama yang meletakkan Tuhan sebagai tonggak teratas boleh dijadikan pendorong perjuangan dan pengorbanan yang tidak terhingga. Lihat saja ketika atlet negara mencapai kemenangan di pesada dunia. Tanpa mengira agama apapun, perkara yang pertama diucapkan sudah tentulah penghargaan dan kesyukuran kepada Tuhan. Selain itu, kepercayaan kepada Tuhan juga boleh dijadikan pendorong untuk mencipta kejayaan yang luar biasa. Saudara dan saudari yang budiman, mauduk kedua, rukun negara menyatukan rakyat melalui perlembagaan. Perpaduan yang utuh amat bergantung kepada persefahaman dalam kehidupan. Namun begitu, negara kita yang berbilang kaum menyebabkan wujud perbezaan dari segi bahasa, nilai dan kepentingan. Di bawah keluhuran perlembagaan rakyat perlu menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara sebagai sumber penerangan yang tertinggi. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan telah berjaya menyatupadukan semua kaum di Malaysia dengan menggalakkan semua urusan dalam bahasa Melayu, baik di pejabat kerajaan maupun jual beli di pasar. Kesannya, keutuhan berinteraksi dalam bahasa yang sama dapat mengelakkan prasangka antara satu sama lain dan seterusnya merujukkan perpaduan dalam kehidupan bermasyarakat. Jelas, bahasa kebangsaan berjaya menyatukan rakyat Malaysia. Saudari-saudari pendengar bestari, mauduk ketiga. Cabaran dalam menjiwai rukun negara, kita sememangnya boleh mendabik dada mengatakan bahawa kita telah tahu semua prinsip rukun negara. Namun, adakah benar kita memahaminya? Sejujurnya, kita tidak dapat menafikan bahawa penghayatan rakyat terhadap rukun negara masih lagi dangkal, apatah lagi untuk mengutamakannya. Contohnya, masih lagi terdapat segelintir masyarakat yang tidak menjaga nama baik negara sehingga memburukkan institusi beraja, dan ada juga yang enggan menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerana menganggapnya bahasa kekampungan. Masalah inilah yang menjadi cabaran yang perlu segera diatasi supaya tidak menjadi barah dalam masyarakat. Seterusnya, menghancurkan perpaduan yang cuba kita bina ini. Masalah ini jika dibiarkan melarat, mengancam perpaduan yang telah kita bina. Oleh itu, cabaran mengekalkan keharmonian perlu ditangani dengan sebaiknya. Ibarat menaik rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Kesimpulannya, negara kita sangat unik acuannya. Keharmonian perlu dikekalkan demi kemakmuran negara. Jika benar kita mahukan sebuah negara yang harmoni, perpaduan hendaklah dikekalkan.
Bangunlah bertindak wahai anak muda. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih, agar perpaduan yang utuh terus menjadi nadi penggerak dalam mengekalkan keharmonian bangsa erat. Kerana saya yakin dan percaya rukun negara menyatukan rakyat demi kejayaan bersama. Sekian, terima kasih.